Nampak? Oh, nampak. Pantai je lah. Kan? Dari sini kita tahu dah, kalau kita buat ni, ada kita turunkan dia. Bagi dia ke sideways. Itu sama macam tadi. Sini. Pusing. Nampak? Bila ni kita track keluar. The rest tu pulang lah. Nampak? Dia dari sini kalau dia mudah. Nampak tak? Masuk sini kan? Dia nak setak lah. Cantik je pusing. Tapi paling cantik dapat sini. Jadi kita total control. Ni kita pun nampak tak? Boleh rasa. Lepas lah. Kalau kita nak macam ni nampak sini kan? Dia masuk sini. Berapa takut dia tarik kaki kan? Kalau kita nampak yang ni red tape ni, dia tarik satu langkah belakang kan? Boleh. Kalau kata dia ada orang kat sini, bila daripada sana dia datang, kita ambil macam ni. Kan? Ini kira dia tak ada. Fotografer masuk laju, aku pula elak, bam. Kawan tak tahu apa kan? Kawan ni tak tahu apa. Kan? Tapi sebagai atas dasar tanggungjawab. Bila datang tu yang kita buat. Kan? Empat tangan ni berapa? Sepak ni empat tangan. Kan? Berapa dia nak crack kan? Ni tak ada dah. Tak ada terangkat dah. Lagi pula kalau dia tengah grip tu, ijak atas jari grip. Dia masuk kan? Saya nak kelakar tu. Nampak tak? Kalau dia betul-betul tegap, nampak? Dia kena kabur sebab saya undur ke belakang. Kan? Tapi takkan kita nak pasal ada orang ke belakang tu. Lepas tu dua-dua tu boleh, dua-dua kena. Jadi paling selamat, kalau kata ada orang kat belakang, bila dia masuk je, kita ke depan lah. Terpaksa lah. Tapi apa-apa kalau nak ada paramun, dia dari sini. Nampak? Sini, tang, ambil lah. Okay? Dari sini, lagi sekali. Ambil sini, nampak ni? Tak kat bau dia. Okay, nampak tak? Lagi lah kalau pusing. Okay. Okay. Kalau sakit sangat tepuk. Okay. Nampak dari sini kan? Pum. Lepas. Pam. Nampak tak? Okay, dari sini. Kalau angkat sebelah dia takut tak dan. Kita nak backup yang ni parang kadang kosong. Bila ada sini, nampak ambil. Pukul. Pukul lah. Pukul lagi je. Kan? Kalau kita bila kita hantar sini, tak. Nampak tak? Kalau kita nak buat macam ni pun boleh kan? Terlepas. Okay, satu. Okay, lagi next. Okay, datang. Nampak? Bila dia tahan, tak. Itu jadi tadi lah. Nampak tak? Dia break sini. Okay, ya. You jaga kan? Sebab ni jangan dekat dan kita nak ada sini. Kan? Nampak tak? Ikat. Ni tangkap yang tu datang. Kan? Nampak tak? Sini. Lepas tu jadi yang tadi balik. Tang. Nampak tak? Bila dia tolak, dia tolak je. Balik pada teknik. Kurang sampai duduk berlatih tu. Kan? Betul tu lah. Kalau dia datang dari sini, tang dia tolak je. Kan? Ada dari sini lah. Balik pada tadi. Kalau dia nak ni, masuk. Kalau dia nak ni, nampak tak? Tak masuk pun tarik dia tu je. Kalau betul tarik jatuh lah. Dah lah penat dari jatuh. Okay, jom try. Angkat kan? Okay. Nak sepak lah. Patahkan. Tekan. Lepas. Degil juga ah. Pam. Lagi. Kan? Dia buat apa lah.